Saya baru ingat nak tutup kedai tapi tak apa. Awak bayangkan awak ada omega dalam 1 RPS. Jadi omega ni kalau RPS kena tukar ke radian per second. So cara nak tukar dia adalah awak tulis balik dalam bentuk fraction 1 revolution over 1 second. And then 1 revolution, satu pusingan tu sama dengan 2 pi. So awak kena kali dengan 2 pi. Second ni tak payah tukar lah sebab kita memang nak dalam radian per second kan. So nanti awak akan dapat 2 pi radian per second lah. Kalau RPM pula, omega dalam 1 RPM. Okay, lepas tu tukarkan dalam bentuk fraction 1 revolution over 1 minute. And then 1 revolution sama dengan 2 pi radian. 1 minit sama dengan 60 saat. Lepas tu kira lah dalam kalkulator awak. Saya malas nak tekan kalkulator tau. Tekan dalam kalkulator 2 pi bahagi 60 radian per second. Lepas tu yang tanya bila nak guna radian atau degree mode. Okay, awak bayangkan soalan AC. Ada bagi equation voltage kat awak. Lepas tu dia bagi V sama dengan 4 sin 2 pi T contohnya. And then dia minta awak cari voltage at time equal to 2 seconds. So awak gantikanlah T dalam ni kan. V sama dengan 4 sin 2 pi 2. So kat sini, disebabkan ada pi dalam awak punya sin ni, awak kena guna radian mode. Okay, sebab ni 2 pi radian. So kena guna radian mode. Tapi kalau theta awak atau omega T awak ni dalam degree, 90 degree, 180 degree, 25 degree dan degree mode lah. Bila je nak guna radian mode, kalau dalam sin atau cos awak ada pi.